AI Podcast. Selamat datang. Hari ini kita akan kupas satu perjalanan politik yang sangat menarik, penuh liku, kisah Anwar Ibrahim atau PMX. Betul. Dari seorang tahanan politik yang dipenjara berkali-kali Sampailah ke jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Satu naratif kebangkitan yang agak luar biasa, kan? sememangnya. Dan kita ada beberapa analisis menarik hari ini yang cuba lihat kisah ni dari sudut kontemporari, terutamanya macam mana naratif PMX ni mungkin ada connection dengan Generation Z. Oh, menarik tu. Kita akan tengok dari lensa sosio-digital, soal ketahanan dia dan juga politik penceritaan tu sendiri. Jadi misi kita hari ini kiranya nak fahamlah kenapa kisah politik yang dah berdekad-dekad ni masih relevan lagi, kan? Lagi-lagi untuk orang muda. Dan apa pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, mari kita mula dulu dengan perjalanan dia. Memang penuh peristiwa. Betul, perjalanan dia ni bermula sebagai pemimpin belia Islam. Betul. Dulu lantang masa pertengahan 70-an kan, isu demonstrasi kemiskinan tu. Ya, saya ingat sikit-sikit pasal tu. Lepas tu dia sertai UMNO atas jemputan Mahathir Mohamad masa tu. Kerjaya dia naik cepat. Jadi Timbalan Perdana Menteri 1993 hingga 98, Menteri Kewangan juga. Dan masa tu memang nampak macam dia bakal pengganti Mahathir lah, kan? Betul, ramai anggap macam tu. Tapi segalanya berubah mendadak tahun 1998. Ada pertelingkahan pasal dasar ekonomi masa krisis kewangan Asia tu. Ya, krisis besar masa tu. Terus dia dipecat. Lepas tu datang pula tuduhan rasuah, tuduhan liwat yang macam pemerhati antarabangsa macam Amnesty International pun kata macam bermotifkan politik. Yelah, banyak kontroversi masa tu. Dia dipenjarakan dan sumber kita pun ada sebut kesukaran yang isteri dia hadapi, Dr. Wan Azizah. Betul. Dan dari situlah tercetusnya gerakan reformasi. Satu gerakan rakyat besar-besaran tuntut perubahan. Dan ini kiranya memulakan satu episod perjuangan undang-undang dan politik yang sangat panjang lah untuk dia. Kerap kali keluar masuk mahkamah, dipenjara, dibebaskan, lepas tu kena lagi. Tuduhan yang ramai anggap ada motif politik. Hampir 2 dekad jugalah macam tu, kan? Dalam penjara atau perbincangan. Betul. Tapi walaupun hadapi semua tu, dia tetap aktif dalam politik. Jadi ketua pembangkang dari 2008 hingga 2015. Dia juga main peranan penting satukan parti pembangkang bawah Pakatan Rakyat. Dan kebangkitan terakhir dia tu bermula bila dia dapat pengampunan diraja tahun 2018. Lepas Pakatan Harapan menang pilihan raya. Yang ironinya, masa tu PH dipimpin semula oleh Mahathir. Itu memang plot twist lah, kan? Akhirnya, November 2022, umur 75 tahun, dia dilantik jadi PM ke-10 lepas PRU yang tergantung tu. Bagi penyokong lama dia, keluarga dia, momen tu macam satu kelegaan besar. Macam katarsis generasi, orang kata. Betul-betul. Jadi sekarang ni persoalan dia, kenapa kisah ahli politik veteran ni boleh relevan dengan Gen Z pula? Apa kata sumber kita? Okey, ini bahagian yang menarik. Sumber kita cadangkan beberapa faktor. Pertama, soal ketahanan dia yang luar biasa tu. Ketahanan macam mana tu? Yelah, Gen Z ni kan biasa tengok cancel culture online. Kena kritik sikit, dah cancel. Tapi PMX ni, dia hadapi pembatalan peringkat negara. Penjara betul-betul. Bukan setakat komen kat media sosial. Faham. Skala dia lain. Betul. Ketahanan ekstrim lawan kuasa institusi macam ni, ini satu pengajaran pasal permainan jangka panjang. Dia bertahan lebih 24 tahun. Kontras dengan budaya kepuasan segera yang kita nampak sekarang ni. Itu satu poin yang kuat. Dan ada lagi tak? Ada. Pasal keaslian lawan kesempurnaan. Segala pergulutan PMX ni, termasuklah macam mana dia adaptasi dengan dunia digital, kadang nampak kekok sikit kan? Ada nampak juga kadang-kadang. Tapi itu yang buat dia nampak lebih manusiawi, lebih real. Gen Z ni kan selalunya skeptical sikit dengan image yang terlalu perfect, terlalu digilap. Mungkin diorang hargai keaslian macam ni. Dan naratif underdog tu mesti kuat juga, kan? Berjuang berdekad-dekad lawan sistem. Macam satu glow up yang epic. Cuma saya terfikir, sekarang dia dah jadi PM. Masih relevan ke naratif underdog tu? Itu soalan yang baik. Walaupun dia dah kat puncak kuasa, naratif perjuangan lampau tu rasanya masih kuat melekat. Tambah lagi, agenda dia sekarang ni pun ada selari dengan nilai Gen Z. Contohnya? Macam fokus anti rasuah dia.
Kan Gen Z ni ramai yang tak percaya sangat dengan institusi lama. Lepas tu, pragmatisme dia bentuk kerajaan perpaduan. Mungkin ada yang lihat ni sebagai cerminan nilai kolaborasi. Atau mungkin ada yang lihat sebagai kompromi. Boleh jadi juga kan? Boleh jadi, politik ni kompleks, tapi fokus pada isu kos sara hidup, keterangkuman pelbagai kaum, itu semua isu yang dekat dengan Gen Z juga. Betul. Dan walaupun dia dari era pra-internet, segala drama politik dia tu, macam pembentukan gabungan sekarang ni, Memang banyak drama kan? memang boleh jadi tular atau jadi meme. Kerana dengan budaya digital Gen Z, kredibiliti dia datang dari pengalaman sebenar, bukan setakat image kat media sosial. Betul-betul. Dan dari perjalanan panjang ni, kita nampak jugalah pengajaran lain. Macam kesabaran tu sendiri sebagai satu strategi politik, pentingnya bina institusi parti, NGO yang tahan lasak. Dia ketepikan dendang peribadi. Agak lain dari budaya cancel culture yang cepat sangat menghukum. Jadi, secara ringkasnya, perjalanan PMX ni memang satu kajian kes unik lah. Pasal ketahanan politik, kuasa naratif, penantian yang sangat panjang untuk sampai ke puncak. Betul. Bukan sekadar sejarah Malaysia, tapi macam satu kelas induk dalam strategi jangka panjang dan daya tahan. Jadi, apa maknanya semua ni untuk anda, para pendengar? Tema-tema macam daya tahan bila hadapi cabaran besar, nilai keaslian tu sendiri, perbezaan antara nak menang cepat lawan strategi jangka panjang. Semua ni relevan untuk kita sama-sama renungkan. Tak kira apa pun bidang kita, apa pun perjuangan peribadi kita. Dan sebagai penutup, satu fikiran untuk anda bawa balik. Lepas dilantik jadi PM, PMX kata dia nak fokus masa depan, bukan masa lalu. Individu atau satu masyarakat untuk pilih jalan damai dan bergerak ke depan. Terutamanya lepas lalui perpecahan mendalam atau perjuangan panjang. Lebih-lebih lagi dalam zaman sekarang yang kita nampak macam cepat sangat menghukum, tapi lambat pula nak memaafkan. Satu persoalan yang menarik untuk direnungkan.